Cara bijak urus duit, bukan tunggu kaya. Ramai orang ingat, nak jadi kaya mesti kena banyak duit dulu. Hakikatnya, cara urus duit lebih penting dari jumlah duit yang ada. Orang bijak simpan duit untuk bina aliran kewangan, bukan untuk tunjuk gaya. Mereka beli aset, contohnya rumah sewa yang beri hasil setiap bulan, atau pelaburan berilmu yang beri pulangan. Tapi ramai orang bila dapat bonus terus upgrade phone, ambil loan kereta besar, shopping barang branded, akhirnya simpanan kosong. Nak ikut cara orang bijak, tak perlu tunggu kaya. Ikut cara ni. Nombor 1, simpan duit dengan disiplin. Nombor 2, gandakan simpanan melalui pelaburan yang selamat. 3, nikmati hasil pelaburan untuk capai kebebasan kewangan. 4, baru boleh nikmati lifestyle dan tak terbeban. Soalannya, anda nampak kaya sementara atau nak capai kebebasan kewangan sebenarnya? Kebebasan kewangan datang dari ilmu, bukan nasib. Cepat komen nak belajar jika anda nak tahu cara urus duit dengan lebih bijak, atau pergi link bio Dennis. Klik link like join Dennis atau get offer. Masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda dengan segera. Let's join Dennis.